Jangan kongsi keluarga kita. Jangan share. Ni anak saya nombor 1. Alhamdulillah, tak sangka anak saya SPM baru ni dapat 10A daripada 9 subjek. Mak ayat kau. Macam mana kau boleh dapat pecahan tak wajar tu? Kan? Dah lama kau tak dengar ayat pecahan tak wajar tu kan, masa matematik dulu kan. Pecahan tak wajar. Pun salah print, terprint lebih jadi 10 daripada 9. Bayangkanlah kita share, dan kawan-kawan ni pula yang lain semua lembab je semua. Anak aku lembab-lembab, untunglah kau, anak kau kering semua, anak aku lembab semua. Man. Lepas tu share dalam grup pula, dalam grup WhatsApp. Jangan, sebab rezeki anak beza-beza tau. Kita cakap Alhamdulillah, tak perlu share. Kadang-kadang ada orang, betul boleh cerita ni, netizen yang perangai. Cakap lah anak kau dapat berapa? Alhamdulillah, cukup lah. Boleh lah nak sambung belajar. Cakap lah anak kau dapat berapa? Anak kau dapat berapa? Cakap lah. Alhamdulillah, dia dah tahu pasal penyakit ain ni semua, dia tak nak cakap. Alhamdulillah, syukur. Itu semua berkat doakan kawan semua. Iyalah, berapa? Dia pun jawab, Alhamdulillah lah dapat 9A. Alah belagak. Lu tadi kau yang tanya. Itulah perangai netizen Malaysia ke tu. Dia yang tanya tadi, kau pun suruh cakap. Akhir dia cakap, belagak pula kau bagi kat dia. Betul tak perangai kan? Belagak lah tu. La ilaha illallah. Kawan tu puas nak merahsiakan. Suami ni telah berjaya naik pangkat. Pun tak nak cerita. Dengan laki kau naik pangkat ni. Lepas ni belagak lah ni. Belagak. Engkau yang bagi lagak tu kat dia. Dia tak ada apa pun. Kan?